Seterusnya kita sorot pula tajuk-tajuk berita pilihan dalam akhbar tempatan Sarawak hari ini, edisi Sabtu 29 Januari 2011 bersamaan 24 Safar 1432 Hijrah. Dalam utusan Sarawak, kita petik berita bertajuk Bapa terbunuh digilis traktor kelapa sawit. Seorang pekerja kelapa sawit dari kampung Bisirak Rayang, Pedawan terkorban selepas terjatuh lalu digilis traktor berkenaan. Mangsa yang duduk di belakang traktor hilang imbangan ekoran jalan ladang yang kurang baik lalu terjatuh. Manakala dalam utusan Borneo, kita petik berita wanita hamil antara mangsa nahas bas dan lori. Mangsa yang merupakan isteri kepada pemandu lori itu meninggal dunia selepas dimasukkan ke Poliklinik Tatau. Nahas yang berlaku di kilometer 4 Bintulu melibatkan sebuah bas ekspres dan lori membawa baja. Beralih pula ke akhbar News Sarawak Tribune, kita petik berita tajuk RM1 million pil ekstasi seberat 6 kg. Lelaki berkenaan yang baru tiba menaiki penerbangan dari Johor membawa sejumlah 17,000 pil yang bernilai RM1 juta. Dan akhir sekali di Borneo Post, kita petik berita bertajuk Sibu Tanjung Manis Road to be ready by end of March. Projek menambah baik Jalan Sibu Tanjung Manis dijangka akan siap pada penghujung Mac. Projek itu yang sepatutnya siap pada penghujung tahun lepas, ekoran kurang bahan binaan, kini sudah 80% siap. Sekian sahaja petikan beberapa tajuk akhbar tempatan Sarawak yang sempat kita muatkan untuk kali ini. Untuk berita selanjutnya, kita kembali ke Angkasa Sepui bersama Karir. Silakan.